Tak dengar tu. Cuba cakap kuat sikit. Hello. Aku batuk dah. So sekarang kita dah sampai MRT. Kita nak tunggu Encik Apis. Kau faham? Aku posing je. Benda siap. Kau dengan adik kau sama je. Apa? Tu nanti aku letak kat sini Alia punya ni komen. Apa? I love your contemplation time. Content. I love your content. Sekarang kita tengah tunggu Apis untuk pergi coffee hub. So sampai coffee hub kita akan jumpa Fazira. Fazira specialist coffee. Member kau kan? Alright gang. So kita dah sampai dekat coffee hub. So dekat sini ada gudang dia. Tapi kita akan pergi kat playground. So kita akan jumpa Fazira. Cepat lari ni. Member lambat ha. So sekarang kita bersama Amira Shazrin. So sekarang kita dekat dalam coffee hub. Ni playground. Dekat atas ni tempat diorang settlekan apa tu nama dia? Coffee masterclass. Dekat sini ada banyak coffee machine. So boleh tengok kat sini. Kau kena tengok ni ada sini yang the most aku suka about mesin memang dekat sini kan. Aku suka yang ni. Sebab apa? Yang ni milk steamer. Yang ni hot water. Yang ni dia akan keluarkan susu yang dah siap. Susu yang dah siap froth. So susu dia simpan dalam ni, fridge. Fridge dalam ni. So dia akan simpan bila ada satu setting tu, kau klik dia akan keluar susu yang dah froth. Very automated. Yes. So kau nak steam. Wow, long day. Ni Madek. Ni lah MHW bomber yang aku cakap kat dalam Shopee is quite mahal dekat sini 2,900. Quite affordable. Dia ada installment. Oh, ni aku tengok dekat tu, dekat TikTok. Aku saya try it. Boleh. Nanti aku minta Fazul kau buat. Tu kau angkat benda lah. Mana? Mana ni? Angkat lah ni semua benda. Macam mana aku nak angkat? Bukan bodoh angkat dari bawah ni. Berat kan? Sebab tu aku cakap like benda ni is good for heavy duty punya purpose. Lagi satu, one thing dekat sini dia ada pressure bar. One thing dekat sini dia ada pressure bar gauge dia. Aku rasa kalau Hafiz tengok ni maybe dia ubah sikit. Tak Dia tahu. macam yang nak beli tu yang kat kau punya tu kan? Ha? Yang nak beli tu macam kat kau punya kokoro tu kan? Kak aku tak suka, aku okey je pasal tu. Grinder aku suka ni. Ni memang ringan tu. Reka. Ha? Ha? Memang ringan ke? Ringan? Tak aku macam What do you mean ringan? Okay. Tak. Sebab tak ada part lagi. Dalam ni tak ada coffee dengan tak ada pressure ke dia lagi. Grinder aku suka yang macam ni. Grinder aku suka yang macam ni sebab dia minimalist. Sebab one thing about Reka ni, bila kau grind, kau punya grinding setting ni dia senang. Grinding setting Reka ni senang ubah. Sebab dia bergerak kan. Kettle apa ni, gooseneck kettle kat sini atas ni yang suggested yang kita orang akan pakai. Right, one thing about coffee playground dekat coffee hub ni, tempat playground coffee hub ni, aku memang suggest siapa-siapa yang baru nak start buat business coffee boleh datang kat sini. Sebab you guys boleh jumpa all the stuff and ask around, and all those dekat belakang-belakang ni, coffee machine semua dekat belakang ni V60. Semua coffee machine kat belakang ni diorang akan rebrand untuk jadikan coffee hub punya nama. Dia ada satu nama yang aku tak ingat. First pernah borang dengan aku. So kat sini siapa-siapa yang minat V60 semua, barang-barang semua ada. Like kawan comel pun ada. So kita akan pergi ke gudang dulu sebab Faz tengah busy. So kita tengok-tengok dekat gudang. Cakap kita dah sampai ke coffee hub. Sampai coffee house. Member stage fright social anxiety tau. Dia dah sampai kat coffee hub. So kita akan jumpa Ibrahim kat dalam ni. Oh, Ibrahim tak? Ibrahim dia serve aku juga dulu. Big pack lah kalau kau boleh nampak kan. Hello, is Ibrahim here? Baik. Kita pergi Haji. Haji? Yes. Wah, okay. Aroma around sekejap. Ada premix. So siapa-siapa yang nak cari barang-barang kopi, cup ke, macam bowl ke, pun ada kat sini. Dekat atas ni macam set. Ni yang Atas ni macam set. Aku beli kat sini juga. So dekat sini ada kettle, sini ada cawan yang mencong plastik ke, mesin semua ada.
Ini siphon. Ini siphon yang kita orang akan introduce siphon punya konsep juga dekat dalam cafe soon yang kita orang akan buka. So sekarang aku datang sini ada satu maklumat actually. Aku tengah cari Irish cream. Okay, set ni Irish cream tak ada. Sebab Irish cream senang habis. Pelbagai sirap jenis ada. Dulu aku pakai ni, Catcher. So kat sini macam-macam jenis sirap, condiments ke apa-apa semua ada. Teh ke sirap-sirap. So kalau korang nak try the sirap pun boleh. Kat sini kita ada kanister. Kat sini ada Aeropress V60 punya section. Dulu time kewujudan grinder dekat kedai kita orang, aku guna ni manual. Aku guna Times More CSP3 kot. Aku tak ingat. Cafe nanti aku suggest ni, dia untuk letak coffee bean atau macam. Dia vacuum. Ni yang vacuumnya. Mocha pot dekat atas. Siapa yang nak go for konsep slow bar boleh go. Beli mocha pot juga. Aku ada banyak mocha pot kat rumah. Ni Banyak gila, yang besar kecil. apa tu? Asal kau tak pakai? Decoration. Kat sini kita pergi ke arah sini. Kat sini kita ada feature banyak. Sini feature banyak. Korang boleh pilih lah macam-macam apa yang korang nak. Bawah ni asing. Bawah ni ada temper. Ni suggested lah mostly sebab ramai yang pakai MHW bomber yang impact punya temper. Ni dia more good, lagi more solid dengan distribute senang lah. Ni ada cup punya. Ni semua V60 drip ke apa ke. Serius ni harga ni? Serius. Kat sini kita ada botol-botol. Right, kat sini kita ada botol-botol macam-macam. Kalau korang nak R&D ke apa semua, boleh beli individual. Tak semestinya korang boleh beli bulk volume. Kat sini pun ada pump sirap punya tempat semua. Okay, so kita dah habis section touring dekat sini. Kat sini Aku nak beli ni nanti. Monin semua ada. Semua Monin ada. Alright, semua flavor. So sekarang kita dah habis buat touring. Kita akan pergi ke Now real deal lah. Sekarang ni mana Apis? Apis ni kewujudan Apis tak ada tau. Kan dia marah aku tak buat vlog untuk dia kan. So sekarang Cik Tuan Fazira tengah settlekan customer. So kita roam around dulu lah. Selalunya aku datang ke coffee hub ni aku buat kepala sendiri. Macam kedai ni bapak aku ni. Kita orang tengah survey barang-barang untuk cafe kita orang. So aku nak buat konsep dalam bahagian dalam atau di luar. Dia guna cardboard, what the heck, cardboard. So dekat sini ni aku cakap yang dia guna kayu punya bahagian. Dia guna kayu punya bahagian kan. Ni dia guna kayu punya. Ni yang aku cakap boleh lepas tu tak adalah sinking sangat pun. Untuk quick rinse. Knocker ada kat sini. Mat ni beli kat situ pun boleh. Nanti kena beli penaklah ni. Macam mana? Ni macam set semua. Sekarang kita santai-santai dulu. Kita tunggu Encik Apis. Alright guys. So sekarang kita dekat Coffee Hub again aku promote Coffee Hub. Kalau Coffee Hub tak bagi diskaun dekat kita orang, aku tak tahu nak cakap apa. Sebab 80% of barang dalam cafe kita orang akan jadi Coffee Hub punya barang. Terbalik, sorry, 80% dari kedai kita orang datang dari Coffee Hub. Kalau Coffee Hub tak bagi kita diskaun, I don't know what to say. Sorry bos saya. Alright, so sekarang kita akan naik. Aku suka style like apa yang Coffee Hub buat lah. This section orang boleh minum. Dalam ni tempat mengajar. So dekat sini adalah kawasan untuk study, which is coffee masterclass. So salah satu tenaga pengajar dekat coffee masterclass is Fazira lah. Dia masuk ke gambar ni. Which is aku. Dekat sini aku suka yang ni. Very minimalist punya konsep. Ni ada konsep-konsep yang nice lah. Which is apa yang aku nampak dekat Coffee Hub ni, they are trying to showcase their product. Aku suka diorang showcase diorang punya produk, and then diorang akan jual kopi juga kat bawah, which is they are expanding their ventures, which is one thing great. Support to local, right? So hopefully kita akan beli lots of stuff from Coffee Hub for our cafe lah. So
Lambat 2 piece. Tentang kaya 17,000. Ini mahal punya bos. So sini yang aku cakap, ni grinder, salah satu grinder yang murah. Okay, so grinder Affordable. daripada biji kopi untuk jadikan serbuk tu lah. Ya betul. So dekat sini pun ada grinder lagi. Ni ada grinder lagi, aku suka macam ni sebab dia minimalis. Lepas tu kettle ni untuk air panas, tuang ke atas ni. Tengok member tak tahu apa pasal kopi. Ni lah yang aku cakap Fiz, mesin tu Yang ni untuk extract kopi. okay, saya kopi. Kalau yang tu yang besar-besar Itu semua mesin. dia sama macam ni Ni, lah. ni slow bar manual press. Itu automatic press. Tapi dia sama lah bila dia Sama je. Alright, sekarang kita bagi Hafiz buat untuk slow bar MHW bomber manual lever. So kalau yang korang tak tahu ni benda apa, ni biji kopi. Bapak kau. So timbang dalam 19 gram. Ambil tak ya, ambil je biji kopi tu sebab kita takkan minum. Ni kita tunjuk flow je. Asal tak boleh minum? Sebab tak calibrate lagi. Kau nak minum boleh. Kau rasa lah. Dulu lah. Letak sebiji. Alright. Good. Kau ambil ni. Sekejap. Buka. Sekejap. Cabut pula dah. Oh. Turun atas. Ni hopper nama dia. Ni hopper. Function hopper ni untuk riliskan bila kau grind, dia akan riliskan tension dia. Kau ambil ni. Tak muat Okay. Tak pun, kalau tak muat, selalu aku suka macam tu. Kalau tak muat, kau letak je ni sini. Lepas tu tekan mana button dia? Tepi tu. Tekan je. Aku lagi suka ni. Nampak macam lagi style. Okay. Dah. Lepas tu kau ambil, ketuk-ketuk kan. Okay, tak apa. Alright. So sekarang, okay. Dah. Okay, jom ikut aku. Di sini, ni temper nama dia. Ni distributor. Kau tap. Kau tap sikit. Okay, dah, jangan kuat sangat. Kau ambil ni, kau pusing. Jangan tekan. Kau pusing Kau lah. just pusing biasa je. Okay. Okay. Tak payah pusing macam tu. Pusing macam ni je. Pusing je. Ni untuk distributekan. Ni kasih rata lah. Ni 58 ke? 58. Kau ambil ni, kau tekan. Okay. Tekan lagi. Okay. So maksudnya dia dah fully time. Okay. Lepas tu, ni kena make sure bawah tu. Dari kiri. Dia macam ni. Dari kiri, kau nampak lever. Okay. Kau nampak bawah tu dia dah macam pusing ke sana. So, kita ambil air panas. Kau tuang lagi. 对的，这个I think one of Tuang the lagi. Sebab so yang ni naikkan dulu. kau angkat. Okay. Dah. Lepas tu, tekan sampai 9 kan? Yes. 9 ke atas pun boleh je. Berapa gram ni? 19. Tapi tak calibrate pun. Dia nak tunjuk how to press je. Dah, let tarik atas. You kena tekan dia kuat untuk sampai ke 9. Kuat terus. Sekarang dia tak boleh lah. There's no water already. Sebab you dah keluarkan semua water kan? So tak jadi dah. Tak jadi dah. Yes, so nanti after this we try another one with the right calibration, not with the right grind size. I think your grind size also a little bit bigger. Sebab tu dia keluar macam ni. Patutlah sini. So kalau you pakai the right grind size, dia actually keluar espresso. The one with the crema brownish color ada one. Yang ni dia macam kopi all. So yang ni unvalid, disqualified. Dia kalau kau nak rasa kopi ni pun boleh. Try lah. Sedap. Tak, dia takkan balance. Korang, Hidi tengah buat kopi sekarang. Style lah. Mak gelap Ish. Wah. Dia buat-buat je tu. Come on lah bro. Ini ni ni macam 1, ni 2. Buat apa double shot? Wah. Awak tak basuh lah. Jangan tak basuh tadi. Besar tu. Weh. Tapi dia nampak creamy kat atas tu. Kita nampak taste.
Oh my god, rasa macam Strong gila. Alright, so sekarang Faz tengah ajar dia orang untuk buat HW bomba. Then hot water. So this one I just take from the coffee machine, probably very hot already. Then all you have to do is just press it down. You can see the bar here. oh, nice. Oh, tak Krema dia ada itu. Lepas tu ni bezanya. Yeah, this is the differences lah. Yang tadi you buat tu kan macam kopi O kan? Yang tu fail ke? Yang tak fail punya version lah. Nampak ada krema dia. So kalau nak try boleh try. Try habis. Tak nak masuk dah sekali lagi kena. Try. Right gang, so sekarang kita dah habis beli barang dan survey-survey dekat Coffee Hub. So kita on the way pergi ke section 4 Kota Damansara untuk makan, and then malam je kita sambung berniaga. Right gang, so sekarang kita baru sampai kat tempat niaga. So aku nak set up kemah sekejap. Alright gang, so sekarang kita tengah santai. Member Syazwan pun ada. Oi, Aku rasa memang kau kena letak CCTV dia orang dekat kedai kau. kau kena letak loceng wai. Letak ting. Tak dengar ni. Dengar. Dia boleh Member nyari. selalu lepak kat kedai kita kan. Sekarang kita kat Kokoro. Sekarang customer dah start datang. Alright guys, so sekarang kita pun dah balik. Aku tak sempat nak record for the closing tadi. It is because barai. Sumpah barai. It's already 1 AM like that. And aku bawa hari ni 50 cup. Alhamdulillah sold like 50 cups. That's a rezeki. Alhamdulillah. Thanks to Allah. And yeah, I guess itu je lah for today. And see you on next vlog. Ciao.